Salam sejahtera kepada semua. Kembali kita ke video seterusnya. Video kali ini saya nak terangkan bagaimana kita nak daftar pada social networking yang kita terangkan tadi. Sebelum ni kalau anda ingat, konsep dia ping akan tembak kepada banyak social networking. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah register. Registerlah pada Twitter, Facebook. Kalau anda ada fanpage, pandai buat fanpage. Okey, Google Buzz. Kalau Google Buzz ni dia hanya memerlukan akaun Gmail. Kalau anda dah ada akaun Gmail, email yang pakai Gmail tu tak payah lagi register lah. Okey, kalau anda ada dah MySpace, okey, dah tak payah register lagi. Anda boleh register seberapa banyak yang anda mau. Tapi di sini saya galakkan anda sekurang-kurangnya ada 4 giant social networking. Pertama dah tentulah Facebook, kedua Twitter, okey. Ketiga LinkedIn dan 4 Google Buzz. Kalau anda ada yang lain macam Yahoo Profile, Flickr, Tumblr tu, itu semua tambahan. Okey. Tapi bagi saya 4 ni penting. Jadi video kali ini saya nak tunjukkan kalau siapa belum register lagi, saya tunjukkan cara-cara nak register lah. Dekat bawah ni saya dah siapkan link untuk anda buka akaun 4 social networking yang penting itu. Pertama dah tentulah Facebook. Kalau dah ada, anda tak payah buka lagi ya. Bila anda klik link Facebook, ini akan keluar. Jadi siapa yang belum ada akaun Facebook, bolehlah isikan nama, last name, your email, masukkan semula email, password dan isikan semua ni. Ikut saja arahan yang diberikan di dalam Facebook. Untuk siapa yang belum ada akaun Twitter, klik dekat link ni, nanti dia akan bawa ke page utama Twitter. Anda yang belum ada akaun, isi dekat sini, new to Twitter, masukkan nama, email, password dan anda boleh klik sign up. Lepas tu macam biasalah, ikut je lah arahan dia. Apa yang dia suruh kita buat je lah sampai kita berjaya buka akaun Twitter. Dan siapa yang belum ada akaun LinkedIn, ada yang panggil LinkedIn, ada yang panggil LinkedIn. Yang sebetulnya LinkedIn, saya suka panggil LinkedIn. Okay. Siapa yang belum ada akaun LinkedIn ini, klik dekat sini, nanti dia bawa ke page yang macam ni. Anda klik di Join Today ni. Pada siapa yang belum ada akaun LinkedIn, klik di Join Today. Dan macam biasa, ikut arahan yang diberikan sehingga anda berjaya buka satu akaun LinkedIn. Isi sajalah first name, last name, email, new password dan join LinkedIn. Dan yang terakhir adalah Google Buzz. Google Buzz ni ada dalam Gmail. Kalau anda dah memiliki akaun Gmail, tak payah register lagi. Siapa yang belum ada akaun Gmail, untuk dapatkan Google Buzz ni anda kena register Gmail. Jadi siapa yang tak ada tu boleh klik dekat Google Buzz ni, nanti dibawa ke akaun Gmail dan anda boleh klik di create an account. Lepas tu ikutlah arahan dia sampai anda berjaya dapatkan satu email Gmail dan di dalam tu ada Google Buzz. Okey. Dan sekiranya anda ada masa lapang, bolehlah juga jenguk-jenguk ke dalam social networking yang lain. Okey. Dan kalau ada masa, bolehlah register untuk menambahkan rakan anda. Okey. Tetapi yang paling penting, apa yang saya terangkan tadi, selepas anda register semua ni, ataupun yang penting 4 tadi ni, tu 2, 3, 4. Jangan lupa register ping.fm. Jangan lupa register ping.fm. Anda klik di ping.fm ini, nanti dia akan bawa terus ke page ini dan anda klik sign up. Apabila anda sign up, masuk email, password, verify password ni, sign up macam biasa, follow dia punya instruction sehinggalah anda berjaya buka akaun ping.fm. Okey. Dan kita akan jumpa video seterusnya bagaimana kita nak setkan auto blasting system itu supaya daripada ping dia boleh tembak serentak ke semua social networking yang telah anda register sebelum ini. Okay, kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.